Lah. Sepanjang saya tak berada dalam AI team ni kan, saya tengoklah konten Harry, saya tengok konten semua orang lah. Saya perasan satu benda, konten Aslah selalu ada Harry, selalu ada apa kita panggil tim bibik tim bibik kan. Ada Harry, ada Irfan Daniel, siapalah yang tolong rekod apa semua kan. Saya nak tanya satu benda, kalau saya dah masuk ni dan kalau saya di partnership dengan Harry nanti kan, saya mestilah nak masa banyak, saya nak belajar, nak YouTube itu ini. Kalau Harry ni asyik tolong Aslah, macam mana dengan masa saya nanti? Saya ni baru sangat masuk. Jadi macam mana, silakan Aslah. So baru masuk, macam dengan masa Hazan, mungkin kita akan banyak masa berdua pula lepas ni. Tak nak, saya nak dengan Harry je, kita nak partnership kita orang maju. Untuk menjawab persoalan tu, sebenarnya bukan macam ganggu masa. Dia macam, sebenarnya kita orang ajak juga Faem macam untuk shoot sekali. Tapi Faem masa tu bulan puasa, dia penat, dia tak nak shoot kat luar. Jadi adanya wujudnya tim bibik tu untuk memeriahkan suasana. Sebab macam sebelum ni kan, konten Asal dengan Nuar ni mostly memain hutan, kampung. So dia macam tak vibe untuk berdua sahaja masuk hutan macam tu semua. Jadi memerlukan figure-figure lain. So time tu yang banyak masa free Harry dengan Irfan je. So lepas ni kalau korang comeback and korang busy, saya faham masuk. Dah takkan kacau lah. Ya, betul. Tak kacau, ada pesan Okay, kau ingat takkan kacau Kalau Riza comeback, Aslah takkan kacau TV tu untuk memenuhi ruang dia masa tu. Supaya tak saya berdua dengan Nuar dekat hutan. Tapi okey lah, saya okey dah dengan jawapan Aslah, okey dah.